Bismillahirrahmanirrahim. Bukan semua benda dalam dunia ni kita nak, kita dapat. Banyak benda dalam dunia ni yang kita nak, yang kita inginkan, yang kita harap, cita-citakan, kemudian kita rancang dengan seluruh kehendak dan keinginan kita, akhirnya berlaku jauh daripada apa yang kita inginkan. Dunia ni tempat ujian. Allah firman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di akhirat nanti kalau masuk dalam syurga, apa saja kamu inginkan, kamu minta, kamu niat, Allah akan sempurnakan. Itu kehidupan syurga. Tapi dunia ni tempat ujian. Tak ada orang yang nak berpisah dalam perkahwinan. Tak ada siapa nak pasangan dia pergi dulu, ataupun kita pergi dulu seboleh-bolehnya. Orang yang cinta ni kata, we live together and we're gonna die together. We will be there together. We hope gonna be like that. Tapi hakikatnya kehendak ketentuan takdir Allah tak ada siapa tahu. Tak ada siapa tahu apa yang Allah tentukan untuk kita. Dalam Al-Isabah, satu orang wanita yang diberikan sebuah gelaran Zawjatus Syuhada, isteri pada para syuhada, Sayyidatuna Atiqah binti Zaid radhiyallahu anha. Satu orang wanita yang cukup hebat, dikenali dengan kecantikannya. Dia telah menikahi dengan pernikahan yang pertama anak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar Siddiq. Pernikahan yang cukup dahsyat, kecintaan antara mereka cukup hebat, sehingga kan Abu Bakar Siddiq melihat pernikahan mereka melemahkan agama mereka kerana terlampau mencintai. Mungkin wallahu a'lam bissawab, daripada riwayat ini menceritakan sehingga kan Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar menjadi makin lemah dengan ibadat, makin jauh daripada masjid, sehingga Abu Bakar Siddiq, satu orang ayah yang berjuang di sisi Nabi, yang menginginkan kebaikan daripada anak keluarga keturunan dia, Abu Bakar kata, aku melihat perkahwinan ini melemahkan agama kamu ya Abdullah, ceraikan isteri kamu. Dipendekkan cerita, Abdullah bin Abu Bakar ceraikan isteri dia. Tapi penceraian tadi lebih memenatkan, perpisahan itu lebih memeritkan, sehingga makin teruk dia dalam amalan agama dia. Dipendekkan cerita, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata, nampaknya lagi teruk dalam cerai ni, kahwin balik. Maka Abdullah bin Abu Bakar Siddiq telah menikahi balik Atiqah binti Zaid. Alhamdulillah, makin bertambah kekuatan iman dia. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar telah ikut dalam peperangan pengepungan Taif. Takdir Allah, kecederaan pada dia, anak panah telah kena pada badannya, sehingga akhirnya membawa pada kesyahidannya. Maka telah menjadi janda lah Atiqah. Satu orang wanita yang sentiasa meletakkan diri dia untuk agama. Kita kadang-kadang masih minta maaf lah, ramai orang kahwin kononnya I love you forever and I hope that we can be together forever. Konon nak hidup sama-sama, mati sama-sama, tapi agama tak sama-sama, tak ada usaha atas iman dan akhirat. Macam mana mungkin hidup sama kat sana? Sayyidina Atiqah akhirnya dipinang oleh siapa? Oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar telah masuk meminang setelah iddahnya Sayyidatuna Atiqah, jadilah dia isteri kepada Amirul Mukminin. Setelah 10 tahun Sayyidina Umar ibn al-Khattab memerintah, beliau ditikam. Ketika mengimamkan salat subuh dan Sayyidatuna Atiqah melihat kesyahidan di hujung hayat Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dan beliau akhirnya dikebumikan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janda lagi Sayyidina Atiqah binti Zaid radhiyallahu anha. Tak lama betul datang pula satu orang sahabat lagi di kalangan Asyarah Mubasysyar, 10 yang dijamin syurga. Siapa dia? Sayyidina Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Satu orang yang Nabi janji syurga untuk dia masa dia masih hidup. Tuan-tuan, ada pun begitu. Atiqah walaupun menjadi janda, tetap diri dia, keinginan hati dia untuk meletakkan jiwa dia, hayat baki hidup dia untuk agama. Sayyidina Zubair tadi syahid juga. Syahid di mana? Di medan perang Jamal. Sayyidina Atiqah jadi janda buat kali ketiga. Kemudian kahwin dengan Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Sayyidina Husain pula dibunuh di medan Karbala, syahid lagi 4 kali. Sayyidatuna Atiqah binti Zaid telah jadi janda, sehingga kan perkataan orang Madinah, barang siapa yang ingin menjadi syahid, maka bernikahlah dengan Atiqah binti Zaid. Barang siapa yang nak jadi syahid, maka bernikahlah dengan Sayyidatuna Atiqah binti Zaid. Kerana setiap suami yang dinikahi beliau, kesemuanya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang tak pernah berhenti, yang tak pernah kecewa dalam hidup, yang memadamkan api kesedihan dengan keinginan agama terpacak dalam hati umat. Ini contoh untuk kita yang baki hayat yang tak tahu bila nak habis.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan seluruh para wanita kat dunia ni mengambil ibrah, menjadikan Sayyidatuna Atiqah binti Zaid sebagai salah satu benchmark daripada kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibu-ibu kita, isteri-isteri kita, anak-anak perempuan kita, seluruh wanita-wanita Islam bersama dengan seluruh daripada wanita-wanita yang telah berjuang di sisi Nabi di zaman Nabi di akhirat nanti. InsyaAllah. La ilaha illallah.